Bila nak Ramadan je, mesti semua orang akan tengok bulan kan? Tapi pernah tak korang fikir macam mana kalau bulan ada plate tectonics? Sini, geng Jio nak story. Bayangkanlah bulan tu bukan statik macam sekarang. Bukan sekadar batu besar terapung dekat langit. Bayangkan, ada kerak yang bergerak, ada plate yang berlangkar. Ada plate yang berpisah. Pendek kata, bulan ni hidup macam bumi. So, kalau bulan ada plate tectonics, pertama sekali, bulan akan ada moonquake yang kuat. Bukan sekadar gegaran kecil, macam yang pernah direkodkan sekarang. Kedua, permukaan bulan takkan kekal sama berbilion tahun. Kawah-kawah besar tu yang kita nampak hari ni mungkin dah hilang sebab hakisan dan pergerakan kerak. Dan yang paling menarik, bulan mungkin ada gunung berapi aktif, lava naik, lava mengalir, bukan sekadar kesan lava lama yang dah beku. Sebab bila ada plate tectonics ni, haba dalaman bulan akan kekal lebih lama. Benda ni boleh bantu satu benda penting yang dipanggil atmosfera. Dengan atmosfera, bulan mungkin boleh simpan gas. Kalau cukup lama, tak mustahil ada air dalam bentuk ais ataupun wap air. Dan bila ada air, bulan bukan lagi sekadar objek langit, tapi mungkin jadi calon habitat. Tapi realitinya, bulan ni terlalu kecil. Teras dia cepat sejuk. Tenaga dalaman pun habis awal. Sebab tu plate tectonics tak pernah berlaku. Bulan ni dia mati bukan sebab lemah, tapi sebab tak cukup besar untuk hidup lama. Jadi bila kita pandang bulan setiap kali nak Ramadan ni, ingatlah yang bulan yang kita nampak tu bukan sekadar penentu tarikh, tapi dia adalah rekod senyap sejarah alam semesta yang tak pernah bergerak supaya kita boleh belajar. By the way, siapa yang tak habis ganti puasa tu, better buat dekat. Dapat something.